Myself, Dr. Urology. Urology ni adalah satu cabang pembedahan yang ada kaitan dengan sistem urinary lah. Daripada tempat di mana kencing mula dihasilkan, dari situlah yang ada kaitan dengan urology. Boleh tak dengan istilah biasanya, macam cuba Dr. Tam describe anatomy buah pinggang, ureter, sebab itu sikit dalam keadaan yang senang faham sikit. Okey. Buah pinggang di mana kencing tu dihasilkan lah. Buah pinggang tu satu organ. And then kemudian buah pinggang ni dia sambung ke pundi kencing dengan salu ureter. Salu ureter ni yang sambungkan buah pinggang ke pundi kencing. Dan saya selalu bagi tahu patient dia bagaikan straw yang panjang. Saiz dia lebih kurang macam straw minuman Vitagen lah contohnya. Kecil. Yes, very small. Very small, kecil. Lebih kurang macam tu. And then dari pundi kencing keluar tu ada urethra. Urethra ni pula ada beza ya. Lelaki tu lebih kurang 20 cm. Untuk perempuan lebih kurang 4 to 5 cm lah. Untuk lelaki ada juga testicle. So apa-apa masalah sama ada Importance is also under urology Importance betul under urology juga. Sama ada cancer atau non-cancerous, kedua-dua ni boleh dibawa urology lah.